Okay, Assalamualaikum geng, selamat petang. Main sungai hari ni. Setelah 2 hari kumpau, kemarin dulu kumpau. Hari ni aku main lagi. Okey. Mula-mula ni aku 240 baru ni aku pakai buat arah rangkeh. Bawah sate, rambut stay bisu, stay ramdi. Ladung saya 3. Tadi benar ikat trash chili. Aku tak nak pakai FG lah, malas nak buat FG. Okey. Okey. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nombor 2 aku pakai sawit buah pokok. Sawit 2 biji putar pokok. Ish, yang ni aku tak atas kau ingat. Ini boleh atas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey, settle 3 batang. Rengkeh, buang bungkuk. Buang bungkuk, tak buang bungkuk. Buang bungkuk. Satu duduk jauh.
Okey geng, settle geng. Aku balik kerja tadi lebih kurang dalam pukul 5.30 aku keluar. Dalam pukul 6 aku sampai ni. Habis baling semua siap dalam pukul 6.30. Okey lah, kita tunggulah tengok harap pada hasil. Makan geng, makan. Makan lagi, hidup main ni. Kau tak lekat lagi. Oh, hilang. Lekat dah geng, lekat dah. Aku dah ingat aku tak lekat lagi. Oh, kena aku lah. Kena aku pula. Ha? Takut tadi mesin sebelah ni. Mati lah. Cik ya. Ai. Bukan pati ni. Bau. Yes! Alhamdulillah. Aku dah ingat anak patin. Rupa-rupa ikan bau. Nawar rasanya geng, tengok. Aku dah ingat aku patin lah. Aduh. Tadi ni belaga tali ni. Tapi tak lekat. Tali jadi kendung. Tak payah cakap, kita banding lain. Aduh, geng. Ai. Mau kilo lebih apa? Kilo lebih dah apa? Okey. Patin makan buah hara. Aduh. Buah hara buang bungkuk. Ni aku kena buka dia, buang dia punya apa? Tanduk dulu. Nak tengok kai dah lekat mana. Oh, lekat satu kai. Itu. Lekat dalam tu. Lekat bawah bibir mulut dia. Oh. Saya pun tengok. Okey. Kita tukar umpan lain, kita baling. Lepas tu yang ni pun kena karau. Baling lain. Duduk sampai malam lah, macam biasa lah. Okey, kita buat umpan baru. Buat awal potong bungkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah ingat kot anak patin dah. Ingat anak patin dah. Pam tak lawan teruk pun. Main-main dekat tengok ikan bau. Tapi memang ikan bau ni makan buah hara. Ikan bau makan buah hara. Tapi bukan makanan utama dia lah buah hara. Okey. Apa-apa kita tunggu ya sampai malam. Tengok apa kata. Aku tukar ni. Hak panjang tadi duduk sini. Aku pindah mai sini. Panjang ni mai pindah ni. Lepas tu hak sebatang lagi duduk di atas tu. Okey, kita tengok apa cerita. Pukul 8.10 minit dah geng.
8-10 minit tercita tu nak duduk sampai pukul 11 lagi ya. Cita-cita nak duduk sampai pukul 11 lagi, tapi dah apa, anak aku telefon tadi, dia suruh pergi ke asrama, dia ada masalah sikit, so kena balik lah. Ni lah hasil aku hari ni, daripada pukul 6 kira start dah balik umpan pukul 6, baru pukul 8 kena balik lah. Duduk target nak tunggu sampai pukul 11 nak cari ikan patin kan, tapi dah keadaan tak mengizinkan, nak kena balik pula, ada urusan kan nak. Okey, apa pun, assalamualaikum, jumpa lagi geng.